Bukan. Sini. We are ready to go. So kau pelik macam dia nak pergi mana tiba-tiba je. Kita orang sebenarnya aku terlupa nak buat intro. Kita orang nak pergi Genting Highland bersempena dengan birthday budak perempuan ni. Yang kebetulan aku ada job juga dekat Genting. So kita orang nak pergi celebrate birthday dia, at the same time aku nak buat review lah dekat situ. Happy birthday Rania. So kita orang semalam daripada lepas habis kerja terus pergi beli barang-barang groceries. Korang boleh tengok dekat sini. Entah. Coca-Cola boyko. Nak beli barang untuk bawa naik ke Genting. Suka gula tak ya? Kena. Tempat tu sejuk, so kita kena air panas. Mama, TV ni RM8 mama. Bukan RM8, rebate dia RM8. Tumbuk je kita. TV RM8, suka tingkau aja. Kita cari barang macam jajan lah. Kita ni kan suka menjajan, ngonyel-ngonyel. Nak beli lah macam biskut, roti macam tu. Gula parai. Ni ciup. Tak nak ciup. Macam ni. Paket tak ada? Paket. Bukan paket yang... Ini bukan paket ke Hawau? Bukan paket itulah Hawau. Ini ada ziplock. Paket ni. Dah ada gula putih je. Tapi ni tak ada bang suka. Oh ni boleh lah kot. Ni boleh lah. Tapi ni boleh ginger lah. Ni. Gula tebu. Ni. Fine rock sugar. Fine. Tiga. Ada kan? Gula batu halus kopi. Yalah tu. Dissolve quickly kata. Oh, hanggu. Risau aku lah. Lo hanggu. Dia tak berkot ke? Tak tahu. Delphi berkot ke korang? Dia ada ke macam brand, tapi dia Swiss. Delphi marketing. Aku rasa okey lah. Tengok macam Kena tak. ambil Overmalti. Overmalti lagi. Tak boleh. Overmalti pas Swiss. Mama. Okey kot. Roti, Maggi, bising tanda. Boleh lah. Wow, Cikgu mana? Sampai kena dua ke? Anak-anak buah banyak kan? Juga yelah. Hijau satu, putih satu. Kau hello kan mama you? Kau hello kan? Ryan. Hey, hello. Tak ada, dah beli yang ini dah, tak payah yang tu. Yang krim tak payahlah Raya, takkan kau butter cake. Kita ni nanti kita pergi. Sedap kau Belgium. Tak tahu. Dah, jom. Tapi dia ada berdera ni macam sedap pun. Berdera Belgium macam RM1. kalau tak sedap dia memalukan negara dia. Ini baru sarapan sebenar. Roti hodok. RM8.99. Kita nak beli Maggi. Okay, kita instant noodle kita dah beli. Kenapa dia ada bihun goreng segera berperisa durian musangking? Dia okey tak? Awak okey ke ni? Pencipta resepi ni dia okey tak? Ini mi goreng segera. Dia tukang buat menu ni okey ke tak? Pasti dah wajib. Supering lazat, supering dia. Ada dia 4 kotak Wah.
Ada banyak tic-tac lah dalam ni. Tic-tac. Tic-tac. Tapi tic-tac ni aku tak makan sangat. Kembangan Rahmah. Weh, ni apa ni? Crispy corn ni apa weh? Crispy corn. Dia tak Rahmah. Dia belangak. Oh, ni ada coklat-coklat. Coklat-coklat. Kuaci pun dah ada flavor Perasa wangi. Margarin. Crispy roasted. Ini bukan sabun. Ini kuaci. Krim. Ambil lah tu roasted. Ambil majeri satu, roasted satu. Habis cerita. Tutup end of story. Mana strawberry? Nanti kalau kita ambil yang kenapa ada dua? Fikirlah cari apa juga kita dah nampak kan. So kita orang dah beli barang-barang semalam, lepas tu balik dekat rumah kakak aku kat Kiara ni, and then hari ni baru kita nak gerak ke Genting. Let's go. Okay guys? Let's go. Hari ni nak pula dia pegang tangan aku. Semalam kek buat. Kita wang RM1,000 ambil kat rumah aku. Lepas tu baru kita pergi breakfast, and then baru kita naik ke atas. Sampai sudah, tapi belum sampai kat Genting lagi. Kita dekat Q Bistro. Breakfast dulu. Lepas tu baru kita naik atas. Kita nak makan dulu breakfast. Sebab kejap lagi kat atas tu makan dimsum je. Dia macam tak berapa kenyang. Halah. Susu. Makin kaya lah dia ni. Karamel. Memang buat air ke? Aku tak buat. Atas hati je. Yang bawah mak punya. Dah siap nak makan. Sekarang ni kita dah settle habis. Oh my god, nak naik. Banyak gila colour. Okay, settle lah breakfast. Now kita nak bagi naik atas. Kita nak sambung drive ke GPL. Oh. Let's go. Tengok por eso. Dearest darling, my universe, 날 데려가 줄래? 나의 이 가난한 상상력으로 떠올릴 수 없는 곳으로 저기 멀리 from Mars to Mars 꼭 같이 가줄래? 그곳이 어디든 오랜 외로움 그 반대말에 찾아서 어떤 실수로 이토록 우리는 함께일까 세상에게서 도망쳐라노 나와 저 끝까지 가줘 my lover 나쁜 결말일까 길 잃은 우리 둘 부서지도록 나를 꼭 안아 더 사랑이 내게 임하죠 lover Ada tak orang yang duduk dekat kereta aja? Ada lah. Opah dulu kawan-kawan opah yang kerja forex
dah kena duduk kat genting. Banyak kan lah. Jangan kena sekolah. Tak banyak. Ada yang bawa anak yang kerja main bank pun dia orang je duduk Genting. dekat apa, ada lah bank-bank sedia kan, tapi tak ada buat family lah. Adalah juga tempat duduk. Ada buat apa-apa ke tadi ni polis banyak? Ada lah tu. Ni. Red black. Red black. Sabila ada castle ni. Dah lama tak pergi. Bang, kau masa kecil kau datang sini. Dah lama. Betul. Oh tu ada tempat lagi apa castle apa pula tu. Tapi cantik. Tu pondok. Pondok Polis. Pondok Tapi pengawal. cantik sangat. Pondok polis tu kan. Betul sekali. Mana aku Jalan ni macam pernah nampak ya. Kau boleh je mana-mana. Oh Mama mesti ada dalam video. Yang kita tengok ada ni Mama. Dalam video. Oh. Muat kan ni? 2 meter tak lepas kan? Okay, kita dah sampai dekat Genting Premium Outlet ni. Excited tak bang? Excited. Excited gila. So sekarang kita nak pergi naik cable car untuk ke Skyway. Let's go. Ni pun bukan weekend, bukan cuti. Pun ramai gila orang. Kali weekdays. Tapi besok supposedly Selangor cuti. So besok mesti ramai. Tapi kita sebab pergi hari ni. Yes. Yeah, cable car. Ha? Bang, tolong pegang sekejap. Woi, aku tengok belakang dengan dia ni. Pegang, tengok Ashu. I'm really sexy back. Them other boys don't know how to act. Dah. Dia perjalanan nak ke cable car ni pun boleh tahan tak? Okay. You good? You good, very good. Naik tangga. Bagus. Uish. Naik tangga. Wah. Minta maaf lah cakap. Kita tak ada lah. Dah lengok lah tadi aku bawa kereta. Naik. Kita self-service je lah. Sampai dia lalu saya. Self-service tu kat mana? Oh. Satu, dua, tiga. Dia bawa info aku. Sekejap belakang sikit bang. Sini. Terima kasih. Dia konsep dia kalau macam ni dia kena cepat. Dia jangan nak terlenggut. Betul lah. Lemah canggut. Jangan lemah canggut. Tenggut. Terkebik-kebik. Budak perempuan tu kau pegang kan? Dah tertinggi sikit pula dia ni. Tertinggi sikit pula dia. Tidak, kau dapat free dah. Oh, ni lah. Berapa ni? Kianya birthday girl, beripit-ipit. Dia tu rendah. Belah-belah buntut je dia duduk. Kian dia. Kalau ada orang kentut dia dulu yang bau. Dia kat bawah tu. Patutlah dia selalu bad mood. Bila Mak mewah dia bad mood. Mana birthday girl?
Tengok dia tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ha. 4 dewasa, 2 kanak-kanak. Terima kasih. Kecoh sekali. Wah, begitu sekali. Mana paprika? Alamak, kenapa aku membelakang yang ini? Kau faham? Anak lelaki. Tak suka part yang tu. Part yang nak berlepas tu. Oh, banyak kabus ni, banyak kabus. Kabus banyak. Oh, ya. Banyak. Experience. Tengok. Nah. Enjoy. Kerja balik ni. Ni air terjun air. Waterfall. Nah, kalau kita naik lagi bang, kita akan lalu sini. Kita akan lalu. Kau faham? Faham tak kau tak ni? Nampak tu laluan air yang tadi awak cakap waterfall tu. Tak suka yang gugur tu. Tu tap. Kenapa macam selu pula Memang macam ni. Buat kita ke yang berat ni? Dah sekolah lagi. Lebih berat ke? Sini. Betul tak ada? Melbourne lah. Melbourne. Tapi Melbourne bukan ni. Oh, Melbourne ni ais. Melbourne ni. Tapi tu lagi baby saya. Lepas tu dia lama. Dia terbuka tu. Dengan snow jatuh. Oh my gosh. Dia pula yang suruh aku duduk. Asyik duduk. Baguslah tu. Nampak awak saya bergoyang ke? Bila Asyik bangun dia macam sengit sebelah sana. Pakak. Saya pagoda tak? Pagoda. Tak pernah aku kena marah dengan lagi. Rian, tu. Memang dalam tu tak ada permodalan. Ada datang tu. Kalau tak sampai lagi tau. Kita buka sini. Kita ada satu lagi. Ni satu stop. Habis turun dah kena ambil tiket lain pula. Tak payah, dah beli return tadi. Kalau abang nak hiking, ada tempat hiking ni bang. Ni jalan. Dari temple ni jalan nak atas. Bawah ni kat jalan. Nanti kita akan check in dekat tu. Ada lagi mama. Antara mall atas tu. Selepas ni lah birthday celebration kat perempuan ni dengan aku punya review. Tapi kali ni Macam kau apa? 12 suku. Aku sekarang ni nak cari tempat yang aku nak kena review tu. Sekejap aku kena text orang tu sekejap. Tak tahu kat mana ni. Sekejap. Happy birthday to you. Selamatkan kamu.
Dan Rania Raisha, Allah selamatkan kamu. Happy birthday Rania. Semoga banyak umur dan rezeki selalu. Aku pula yang wish macam orang dewasa. Sebab kita orang banyak kita orang beli tak, sebab tadi baru lepas habis review. Kita telah review apa tu makan ni tadi. So macam lepas sikit. Tapi it's okay. It's time for a dessert. Overall kat sini sedap orang. Yang penting halal certified tau kat sini. Apa tu? Cuma yang pedas malah ni pada pol. So location Sampai ni dia dekat dia kalau korang naik kabel car, tempat korang keluar kabel car tu, ada korang cari Mary Brown. Mary Brown, lepas tu dia across je dengan Mary Brown tu. Memang kat sini sedap, halal certified. And dia dekat lah, kalau korang keluar daripada kabel car tu, korang boleh terus access. Sebab dia like ice cream. 돌아오길 기다리나 봐. 완벽해진 내가 정신없이 살다가도 거짓말처럼만 오고 싶고 그래 너의 곁에서 하루가 참 짧았었는데 웃기만 했었는데 두려울 게 없었는데 그리운 시간들 돌아가고 싶었는데 떠올리다 보면 어느새 웃고네 언제나 행복하기를 멋진 길을 가기를 Kenapa serius sangat? Bibir dia pun bibir kat hidung kan? Ya. Dia je. Dia kemas. Macam tu? Itu je hiburan awak? Very tengok muka. Ini lawak je. Nampak. Siapa yang kelakar? Siapa yang kelakar? Lepas tadi dengan lepas. Mungkin macam Caci siut. Hello. Jangan buat sempang meja tu. Yo xing yang isha. Tak ke? Jom. Okay, sorry. Dah dekat sini, dah habis dah. Kalau ni kedai dia santai, betul-betul dekat je. Kalau keluar daripada kabel car memang korang boleh jumpa dah sini. So kita nak pergi jalan-jalan dulu dekat dalam ni. Gambar aku tak keluar. Okay, itu je. Entah. Sebabkan dia orang tengah mengelek perfume kecil-kecil dekat Butera ni. So tenang aja bosku. Ye. Dah betul dah tidur. Ya, tak habis-habis lagi.
Menyoping. Macam mana apa? Ini sebab casing. Yelah Not betul lah because tu. of the item but because of the packaging. Casing. Kan kau boleh beli kat Shopee. Tak dapat lah exclusivity. Macam tu. Oh, Valentino. Ya ke? I don't know. Wait. Cushion. Kena Senyum. kena pau ke? Tengoklah dia power apa. Senyum. Hantrix ke ni Mira? Sebab Mira kalau Rumi tu apa lagi? Ini kan memang tak ada pun. Ha. Yalah kalau Rumi tak ada tu faham lagi tapi sebab Mira ada dua kan. Tengok sikit. Aku dah tak ada duit tadi tau. Kau jangan ni. Sama lah. Kalau tahu macam ni baik mama tak payah beli hadiah lain. Tak payah beli kek. Ha. Kek tu dah 200 tau. Tak payah beli kek, tak payah beli hadiah lain. Pakai beli ni je. Mana? Tengok. Nampak? Yang tengah-tengah tu apa? Yang dekat dada tu apa? Aku cakap kat dia kalau dia buat perangai lagi. Mikrofon. Tak ni. Oh, Apa lampu ke apa? ada lampu kat leher dia. Mira rantai takkan rantai besar tu. Oh, rantai Faham? Kalau buat perangai Ni berapa ni? Tantang. baik tak payah beli tadi. On the way balik, kita nak balik ke hotel dulu. Kita nak check in, lepas tu baru kita sambung. Maybe nak pergi Snow World tu. Tengok boleh tengok belah sana. Ya. Adik sini dek, adik sini. Orang adik tepi. Apa ke ni? Nak minta tak berani So, Menitik je lain mata. dia kena gam kan? Oh my god. Batu? Tapak kat rumah lah. Dekat genting ais dah boleh hujan. Habis tu? Dekat genting tak boleh hujan. Kenapa pula genting tak boleh hujan? Dekat genting ais dah boleh hujan. Ini tak boleh hujan. Langit sama. Kalau hujan tak boleh. Ini apa kuku macam hitam ni? Tahu lah tu. Kerja ladang mana ni? First World Hotel. The world largest hotel. Ya ke tu world largest? Kenapa largest pak? Sebab dia largest lah. Dulu lah. Sampai sekarang ada still lagi world largest hotel. Are you sure? Banyak je hotel besar yang lain. Kau tengoklah unit dia pun banyak. Sebab hati pun rasa Apa? Apa rasa? tempias. Wah. Tak pernah naik kabel kau hujan-hujan. Ni apa? Ni banyak ni. Hotel Bantu. banyak tu. Ni banyak staff duduk. Tu yang lama, kabel lama. Oh, dia kan bukan lama. Raya ni kita pernah duduk rumah. Asalnya aku beli. Kenapa dia biar je tergantung macam tu? Sebab kalau sini maintenance, sana pasang. Pasang je. Tempat naik dia lain. Ya, dia stay guna lagi. ही दुखा आणि अख्खा दुखाच्या वर आहे आम्ही Kat dia punya tu dah buruk dah. Orang tak Dia, kalau maintenance sini dia memang akan gerak sana lah. Macam mana awak nak naik? Kalau tak ada बोला begitu. जय जिनेंद्र मम्मी जय